Hai semua, saya Alisha dari TVP Access Access. Hari ini kami berada di SMK Agro untuk menyaksikan program pendaftaran tingkatan 1 dan PPKI. Mari kita saksikan liputan tersebut. Jom. Saya Fazlin binti Syarifuddin daripada sinilah, Bukit Katil, rumah kat Bukit Katil. Okey, baiklah. Okey, boleh tak saya tanya Puan beberapa soalan? Boleh. Okey, soalan yang pertama, apakah perasaan Puan apabila anak mula melangkah ke alam sekolah menengah? Terutama dia rasa teruja lah, sebab ni first day sekolah kan. Kalau first day di alam sekolah menengah lah, so harap-harap dia okey lah dekat sekolah ni. Baiklah, soalan yang kedua, apakah harapan Puan untuk anak untuk ke sekolah untuk tingkatan 1? Harapan saya supaya anak saya terus cemerlang lah, memberi sumbangan kepada sekolah, jaga disiplin dan jaga akhlak dia lah. Itu saja. Ya, baik Puan, terima kasih. Sama. Saya Alisha dan saya bersama. Adam Syairi bin Abdul Karim. Okey, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, soalan pertama, excited tak hari ni? Excited sangat sebab dapat masuk sekolah baru. So, apa azam Adam untuk masuk ke sekolah ni dan Nak try jadi top pelajar sekolah ni. Okay, nama saya Manivel, anak lelaki Yowan. apakah perasaan Puan apabila anak mula melangkah ke alam sekolah menengah? Bagi saya pembelajaran di sini baguslah. Lagi satu, abang dia pun ada belajar kat sini, so dia boleh guide. Bagaimana ibu bapa boleh bekerjasama dengan pihak sekolah dalam mendukung pembelajaran anak-anak? Sentiasa berkomunikasi ataupun jumpa selalu, bagi tahu pendapat sekolah, apa maklumat yang boleh dapat daripada sekolah. At the same time, kita boleh bekerjasama dengan cikgu untuk pembelajaran anak. Okey, baik. Terima kasih. Excited tak awak hari ni? Pertama saya memang excited sangat sebab dekat SMK Kuruh ni saya dah ada kawan daripada sekolah rendah lagi. Cuti tu saya dah belajar bab 1 untuk semua subjek. Wow. Okay, so apa azam awak dekat sekolah ni? Azam saya nak jadi orang yang berani cakap kat depan dan juga saya harap saya dapat belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan nanti. Okay, so nak ucap apa kepada ibu ayah? Saya nak ucap terima kasih kepada ibu ayah dan saya sayang ibu ayah saya. Terima kasih.